Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Baik, cuba tengok 106 nas yang ke-65 babun baitul urud. Bab tentang jual beli barangan. Barangan ni barang yang hak lain lah selain pada hak komoditi riba tu, hak item riba. Terjemahan dia, kita terus pada terjemahan. Imam Syafi'i berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahawa sesungguhnya perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah makanan, hak kita panggil ta'mun ataupun ta'am itu, iaitu ia dijual sehingga diterima, yakni sempurna penyerahannya. Mana kalau kita tukar makanan dengan makanan, maka waktu dia kena serah terima dalam masa yang sama. Bila kita tukarlah, kalau kita beli guna duit ni lain, itu lain cerita tu. Misalnya kita tepoh, kita nak beli kuih, esok kita ambil duit bayar dah, tu tak apa. Hak ni kata Imam Syafi'i, sebab dalam kisah ni Imam Syafi'i dengan Ibn Abbas ni sepakat. Dia kata perkara yang dilarang adalah ialah makanan. Larang ni makna larangnya ni makna jual kalau tidak serah terima dalam masa yang sama. Barang tu kalau tidak sama tak apa. Iaitu dijual sehingga diterima sempurna penyerahan dalam akad majlis itu. Dan Ibnu Abbas berpendapat dengan pandangannya sendiri, dan aku tidak menganggap segala sesuatu melainkan hukumnya adalah sama seperti itu. Dan ini adalah sebahagian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, dan Allah Ta'ala lebih mengetahui. Kerana tidak terdapat pada makanan sebarang makna, yakni sebab hukum yang tidak terdapat pada barangan jualan yang lain. Mana makanan pun kira-kiranya kalau dalam bentuk sistem barter, tukar makanan dengan makanan, kena serah terima dalam masa yang sama juga. Dan tiada makna yang diketahui melainkan satu sahaja, iaitu sesungguhnya apabila aku membeli sesuatu daripada seseorang, maka aku hanyalah membelinya sebagai barang fizikal yang nyata, yakni barang dalam bentuk ain, barang itu, atau sebagai barang dalam tanggungan. Maknanya hak kita terjual barang bertangguh lah, bayar dulu ada ke bagai terima kemudian. Dan apabila aku membelinya sebarang barang dalam tanggungan, mana barang tak ada selalu depan, jaminnya akan sampai barang itu, maka dia bukanlah barang fizikal yang nyata, sebab tak boleh serah dalam majlis. Dan ia mungkin menjadi muflis, jadi nak serah kemudian itu dalam dua lagi barang itu boleh ke tidak. Lalu aku mendapati bahawa aku telah menjual sesuatu yang jaminan kerosakannya masih ditaati oleh orang yang aku membeli daripadanya. Maknanya tanggungan itu tanggungan penjual lah, sebab dia tak boleh serah lalu barang itu. Sedangkan aku menjualnya sebelum ia menjadi hak milik, dan di dalam kawalan penuh penguasa aku, tasarruf dan milkut tam dia panggil. Dan tidak halal bagiku sesuatu yang tidak aku miliki dengan pemilikan yang sempurna. Bagi Imam Syafi'i tak boleh jual barang tapi barang tu duduk dengan saya, tak boleh lagu tu. Mari tak cokoh depan, kita nak tengok barang tu lagu mana. Itu maksud dia. Apa tidak milik tam, milik sempurna. Dan sekiranya barangan yang aku beli daripadanya itu adalah barang fizikal yang nyata, maka jika barangan nyata di mana ada depan, boleh tengok mata kepala lalu. Lepas ni dia akan hurah dengan jelas lah. Maka jika barangan fizikal itu rosak, terbatallah akad jual beli antara aku dengan diri dia. Baik, kita nak tengok. Petikan ini membincangkan salah satu prinsip penting dalam fiqh muamalat, iaitu larangan menjual semula sesuatu barang sebelum ia diterima secara fizikal, qab, dan berada dalam pemilikan penuh. Berikut adalah huraian dia. Kita misalnya kita bui barang ke dia. Dia nak pinjam kau, kita bui barang, contoh basikal dia pinjam. Kita pun jual. Kalau nak jual dia basikal tu duduk kawan saya, dia pinjam. Tak boleh gitu. Itu salah satu contoh lah. Biar mari basikal duduk depan dan tengok. Terang naik dulu tengok lagu mana. Sebab apa? Takut bila diterima barang, duit bayar dah, barang tu tidak seperti yang diharapkan. Baik, sini dia buat. Perluasan hukum larangan menjual barang sebelum diterima. Asal hukum. Hadis Nabi SAW secara khusus melarang penjualan makanan, ta'mun, sebelum dia diterima. Kena ingatlah hak kita nak bincang ni, bila kata jual ni tukar barang dengan barang. Situ lagi maksud dia ni. Hak kita kata kalau kita beli barang, kita guna duit, lepas tu barang, itu lain. Bukan maksud tu sini.
Pandangan Ibnu Abbas dan juga Imam Syafi'i setuju dengan pandangan Ibnu Abbas ni, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu an dan juga Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahawa illat, sebab hukum tu bersifat umum. Segala bersifat umum tu maksud ke dia? Semua jenis barangan komoditi atau harta terikat dengan hukum yang sama, iaitu tidak boleh dijual kepada pihak ketiga melainkan setelah pembeli pertama selesai mengambilnya. Kayak kita bincang bahawa ni barang ribawi ni kan, misalnya kita kata makanan ruji, bila kita nak tukar beras dengan gandum, tak apa lebih kurang sebab dia bukan jenis yang sama. Kalau jenis yang sama kena samalah, tetapi kena serah terima dalam akad majlis. Tu asas kita bincang sebenarnya kan tak? Baik, hak ni pula nya. Jadi bila sebut bagi Imam Syafi'i dengan Ibnu Abbas, dia kata bila kita nak kira tukar barang dengan barang ni, walaupun hak Nabi tak sebut, bila kata benda tu barang, dia kena serah terima dalam masa yang sama juga. Tak kira barang ke dia pun. Kalau nak tukar barang dengan barang, isu barang tu oleh kerana tak sama, hak ni kita nak tukar, hak ni sekilo tu 2 kilo, tak apa kalau barang tak sama. Tak apa tu, tapi serah terima. Kena ada depan barang tu, boleh tengok, boleh nilai kualiti dia setara mana. Iaitu tidak boleh jadi terikat dengan hukum yang sama ni, maksudnya tidak boleh dijual kepada pihak ketiga melainkan setelah pembeli selesai mengambilnya qab. Jadi kalau barang tu duduk dengan orang, akad jual beli, lepas tu berlaku pembayaran, berlaku tukar, dia tukar, nak tukar, contoh kita kata basikal dengan basikal nak tukar, dia kena kedua-dua barang kena ada depan. Mungkin ni kita tukar barang dengan barang. Seperti mana dia boleh tengok basikal kita nak tukar, kita pun boleh tengok basikal dia. Kalau dia kata gini, kita apa ni basikal saya nak tukar dengan awak, tapi basikal hak kawan tu tak ada depan. Dia saja boleh suruh, satu pihak saja boleh suruh barang. Tak leh hati tu. Imam Syafi'i kata tak leh. Begitu juga makanan pun lagu tu lah juga. Sebab apa tu? Situ dia akan boleh berlaku gharat. Banyak perkara tak jelas dan boleh berlaku tak puas hati lepas. Kalau dia ingat kau molek basikal demo, main tu tunjuk gambar gini kan, tak apa jelas. Sebab tu kalau dalam kitab fiqh dulu, jenis pasal tukar barang dengan barang ni, kalau beli binatang tengah malam dia tak uri. Apa? Bila tengah malam ni tak nampak jelas. Ada orang jual ayat kanan, dia kata tak apa dia ni kata. Kalau kita tahu misalnya jual ayat tengah malam, tak apa ayat pucat tengah malam. Dia kata tak apa ada cara, kita katuk. Dia pegang je dia katuk. Dia boleh tahu ayat ni segar ke tidak. Ayat kata tak jelas tu anda tu. Dia kata boleh. Tak apa, boleh. Dia ada cara dia kata. Gak kereta tak boleh kata gitu. Tengah malam ni tak nampak molek. Tapi kalau tengah malam kau tempat cerah, spot cerah gini dia boleh tengok, boleh terang pula. Tak apa. Dia kira mana benda tu kemungkinan orang tu tak ada. Boleh. Nak kira gitu. Baik. Risiko menjual barangan hak tak ada dalam milik. Masih tak ada benda tu milik dia. Cuma dia tidak boleh pegang barang tu. Atas jaminan dia, barang tu duduk dengan orang lain. Kita misal tu kita nak jual mutu. Saya nak jual mutu, dia pun tunjuk gambar. Mutu duduk mana? Duduk Selangor. Tapi tu dia duduk belakang. Dia pun nak jual mutu. Contoh kita dah. Boleh ke tidak lagu tu? Ni kalau nak, maksudnya tukar mutu dengan mutu lah. Kalau beli duit gitu tak apa. Tu tak nak masalah. Hak tu pun kalau ikut mazhab Syafi'i tak silap lagi, apa? Dia tak kira tahun, dia kira bahari. Sebab kalau tengok dalam gambar ni tak serupa. Mutu ni kena terang, kena gapo, takut tak hati. Imam Syafi'i tak silap gitu kalau nak ikut kaedah. Maksud ana sebut mutu ni sebab gini ada berlaku kes. Kawan ni ayat jaminan molek lah. Mak Daud dia pun kata mutu ni puas hati. Bayar. Bila terang, memang molek body. Masalah mutu ni bukan body saja. Anjing. Tak puas hati-hati. Imam Syafi'i tak say tu. Maknanya orang panggil ruang untuk gharak tu ada. Sebab tu dia kukuk mana pun kena boleh terang, kena boleh puas hati. Kalau boleh cari pomel, bagi kat pomel pula. Ada baca ada. Anda pernah tengok tu tapi anda juga tu nak mana? Dijual kereta Fiat zaman dulu apa 4 segi murah 3,000 lebih. 4 segi tu kan. Dia kata molek kawan ni cahaya belum. Bila dia buat klik tu gak, bagi kau pomel kata kalau 1,000 kita tak sih. Benda tu sesat dah akad bayar dah. Kita tengoklah ni. Cahaya orang. Ogi pula tu tak sih lah dia kata duit tu dia guna dah gocah. Siapa begitu hani itu tak sih tu biar puas hati. Sebab tu kalau kita tengok riwayat bau ni kan, bila terima duit mah dia belek tengok. Takut apa? Sebab dulu penipu salah satu dia goreh duit tu.
Dia goreh duit tu menyebabkan jadi kurang nilai berat dia tu. Benda-benda tu kena jaga. Tu tujuan Imam Syafi'inya. Bukan dia nak menyusahkan, dia bimbang takut berlaku penipuan. Dia gharap, jadi tak puas hati lepas tu. Baik, jadi risiko menjual barangan dalam tanggungnya. Jadi kena ada, jika barangan yang dibeli itu bukan barangan fizikal yang ada depan mata, tapi barang yang dalam tanggungnya, hak miliknya belum kukuh sepenuhnya. Mana barang itu tak ada depan. Cuma dia beri jaminan. Itu makna tanggung itu jaminan. Barang ni ada. Milik saya. Boleh tunjuk dan gerak. Tapi mutu duduk dengan orang. Tak boleh. Tak boleh gitu. Apa tu? Barang tu. Nak tengok. Jika penjuasa mengalami... Baik. Ni ayat risiko dia. Jika penjuasa... Masa dia urusan jual beli tu dia tak tunjuk barang. Katakanlah selepas dia mengalami masalah kewangan, muflis atau barang yang tersebut gagal diserahkan. Pembeli pertama akan menghadapi risiko besar kerana telah menjual sesuatu yang belum benar-benar berada dalam kawalan sepenuhnya. Ni kalau melibat 2 orang, kau 3 orang tak kira lah. Barang tu tak ada. Tiba-tiba, minta maaf lah. Barang tu rosak. Kawan tu accident semalam. Duduk dengan sepupu dia macam tu. Barang tu ada duduk suara dia boleh tunjuk gambar. Tunjuk gerai boleh. Moga main milik dia. Tapi motor tu duduk dengan sepupu dia. Kawan ni nak bayar lalu. Tiba-tiba accident malam tu. RSZ kan mau bawa ramai-ramai. Ni accident. Bawa suara boleh kira lah. Katalah accident. Lagu mana? Masalah sebab tu. Malaysia tak say gitu. Baik. Yang ketiga kaedah fiqh. Yang dipakai oleh Imam Syafi'i sini. Kalau tengok dalam Arab tu adalah dia sebut tu. Jangan jual apa yang tiada dalam milikmu. Makna milik ni milkutan. Imam Syafi'i menegaskan asas penting. Tak kira barang ribawi ke barang tidak ribawi, tak kira. Ni asas ni terpakai untuk semua. Tidak halal menjual sesuatu yang belum dimiliki dengan pemilikan yang sempurna. Gerai tu memang milik dia dah. Cuma dia tak boleh tunjuk ke kawan tu. Makna duduk dengan orang barang tu. Tak kira lah barang ke dia pun. Bahkan jika barangan itu adalah barangan fizikal seperti ain. Yang ni barang, ain tu makna barang yang nyata, boleh lihat dengan mata kepala maksudnya. Dan ia binasa sebelum sempat diterima oleh pembeli. Saat ni lah aksiden ke? Atau dicuri ke? Mana kontrak jual beli secara automatik terbatal. Lepas tu pitih bidah, kena beri balik. Kalau tak beri, terima masalah tu jadi bimbang tu. Takut jadi masalah. Jual kata, duit tu saya guna lah. Membuktikan bahawa risiko pemilikan belum berpindah sepenuhnya. Sebab tu jadi batal. Belum berpindah sepenuhnya selagi serah terima taqabud itu tak berlaku. Kesimpulannya, Islam menutup ruang spekulasi dalam perdagangan. Seseorang dilarang berniaga atas angin. Dia ejen orang tu mah kena beringatlah. Sebab jual tanah misalnya Port Darah ni salah satu terlibat jual tanah. Dia beringat benar ni. Selagi dia tak jual dia atas lagi orang nak itu tunggu dia ejen. Kena pergi tengok. Sebab ada berlaku kes tu, tunjuk lain rupanya dia ada sungai separuh. Batu tu ada sungai. Tu tahu. Sebahagian. Kalau dia ada laut tu lagi teruk. Port Darah ni ada sungai. Maknanya dia kena tidaklah semua tapi sebahagian dia ada sungai. Jadi dia kena buat batas banyak perkara kau nambung. Nak buat mana? Dia berlaku hakisah memang dia asal tidak sungai, dia tepi sungai, dia terbih sana. Jadi lama-lama tu jadi banyak depa jugalah. Tu yang jadi kena tengok tu. Seseorang dilarang berniaga atas angin atau menjual barang yang belum diserah terima dan belum menjadi hak milik mutlak bagi mengelakkan pertikaian. Jadi kalau kita nak jual kena pasti barang tu hak mutlak kita, milkutam, milik kita boleh tunjuk ni barang. Bagi tujuan apa? Nak mengelak berlaku pertikaian di kemudian hari, penipuan serta risiko kerugian dalam rantaian perniagaan. Tu tak sih. Kita tengok share dalam dia apabila share tu kita beli share atas nama kita kita jual. Tidak, kalau kita dia panggil shop macam selling share tu sebelum apa sebelum milkutam kita jual. Dia kira milkutam lah tu. Dia milkutam. Mana biar jelas dari semua sudut jadi hak kita dengan dokumennya komplit. Betul tu. Dia gini, sebab tu anda kata dulu hak ni sebagai asas. Jadi istilah milkutam tu kalau dalam konteks kita ni dia akan lebih lagi tersusun daripada hak dulu. Kalau dulu milkutam ni saksi lah. Ataupun ada surat-surat tu boleh tipu, muka surat mana ada stamping sekolah ni. Tapi kok mana pun ke arah tu dah. Sebab tu dulu saksi tu lebih utama daripada surat. Berapa surat ni orang boleh buat. Lepas tu surat tu dari segi orang panggil legal dia panggil law ni credibility surat tu kita kata law ni kemain bila stamping tu tak mahkamah boleh terima tak ada saksi. Satu saksi lebih pada dulu saksi hidup tu lebih utama
Dulu, satu ketika dulu. Walaupun surat mudayanah tu ada dah, tapi kadang-kadang surat tu orang boleh palsukan, mudah nak dipalsukan dulu. Sebab tu dia asalnya saksi hidup tu. Tapi lah ni diperluahkan sehingga tak ada saksi hidup. Tak apa, asal ada orang panggil kenyataan secara hitam putih yang disahkan oleh orang panggil perundangan itu. Tu betul dah tu, mana milik kutam lah tu. Baru dia boleh jual. Contoh kita ambil tanah misalnya, tanah yang dimiliki bersama. Lagu mana tu? Milik kutam tapi dia berkait. Milik kutam, milik semua kita dah, cuma dia berkait. Dah dalam apa ni, satu sekepi tanah 8 orang nama. Memang milik kutam. Dah kira-kira zahirnya milik kita dah tu. Tetapi bila nak jual hukum tanah ni, peratus tu dia tak boleh. Dia adalah pula cara dia kena pecah luk, macam-macam pula. Tukar berapa, lepas tu nak pecah luk tu, banyak prosedur dia. Lepas tu mahal pula bayar tu. Mahal tak sekira lah. Tapi hukum mana pun melalui proses. Proses tu apa dia sebenarnya? Nak pastikan milik kutam yang tidak berkait dengan hak orang lain. Itu maksud dia. Payah ni. Sebab tu kalau kita tengok dalam istilah, ana pun tengok dalam buku kita baru itu tu, Dr. Zahiruddin tu, sebab kata madmun tadi, madmun, jaminan tadi. Ada berapa bentuk pula jaminan tu. Dia mari jaminan lah gini, istilah dia gini. Semua tu setengah-setengah dalam fiqh tak ada lagi masa tu. Tetapi bila berlaku perkembangan, makna hak asah tu diperluas sebab apa? Sebab penipuan pun lebih canggih di zaman baru ni. Itulah betul orang panggil fake, dia panggil fake semasa. Fake semasa kan. Tapi asahnya hak ni lah. Baik, seterusnya kita pergi kepada N66, nas yang ke-66. Imam Syafi'i berkata, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, tek tu boleh tengok di atas lah, tek Arab dia tu, wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Yani Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan firman Allah lagi, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta kamu di antara kamu dengan cara yang palsu. Mana bukan melalui pemilikan yang sah, melainkan dengan jalan perniagaan yang berlaku secara sukarela, suka sama suka di antara kamu. Tu asah dia. Tapi kalau sekadar ni saja ni, kita jadi masalah lagi ni. Sebab tu dia perlu pada huraian hadis tu. Cuma anda nak sebutnya dalam konteks ni, tafsir ni, dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil ni tak semestinya milik kita. Orang bui kita. Orang bui kita makan. Tu dia bui. Itu tak benda makan dia. Habis silakan makan. Tak timur milik kita. Cuma dia hadiah. Macam hibah, dia hadiah pada kita makan. Kita makan. Itu maknanya cara yang hak, bukan cara batil. Maka kata Imam Syafi'i, setiap bentuk jual beli yang berlaku atas dasar suka taradin, suka sama suka kedua-dua pihak yang berakad, adalah diharuskan pada kadar tambahan dalam bentuk jual beli, kecuali jual beli yang telah diharamkan oleh Rasulullah. Maknanya ni dia berkait dengan khiyar majlis. Suka sama suka ni khiyar majlis. Tapi hak khiyar majlis tu, suka sama suka tu, dia berkait pula dengan hukum lain pula. Asasnya ni betul dah, riba ni boleh lah kita kata sebab suka sama suka. Tak boleh, tetap tak boleh. Tak apalah lebih sikit pun saya terima lah, sebab saya parut tak boleh. Istilah kata tak boleh. Sebab apa? Sebab ada unsur pengat lain. Betul suka sama suka pun, tapi bercanggah dengan prinsip agama. Tu tak boleh. Justru apa sahaja daripada kategori makanan dan minuman manusia tidak dianjurkan atau tidak dibenarkan untuk dijual sesuatu daripadanya dengan jenis yang sama, melainkan mestilah secara sama berat atau sama sukatan. Jika ditimbang, maka timbangnya mesti sama. Jika disukat, maka sukatannya mesti disama. Kalau bahagian sama. Jenis jus apple belaka. Waktu pun jus apple, cuma apple lah ni, tapi apple lah kena sama. Kecuali jus kita tahu jus mangga kita tahu tu tak apa lebih, tapi kena serah timur dalam masa yang sama. Itu konsep butter dia panggil. Konsep baik ni asalnya tukar bagai dengan bagai. Kalimah bai'un dalam bahasa Arab ni asal mana tukar bagai dengan bagai. Tu jual beli asal. Keadaan ini adalah sama, merakumi emas, perak, semua jenis makanan lagu tu lah. Sebab Imam Syafi'i ini dia lebih cenderung, walaupun makanan tu tidak disebut dalam hadis, dalam nas, asalkan makanan dia mesti terikat dengan hukum waktu itu. Imam Syafi'i cenderung tu. Termasuklah Ibnu Abbas, tokoh ilmu di kalangan sahabat. Orang paling alim lah di kalangan sahabat Ibnu Abbas ni. Maka sekiranya kedua-dua pihak yang berakad berpisah sebelum mereka saling menyerah dan menerima, maka rasaklah fasik, yakni rasaklah jual beli, tak jadi jual beli itu. Dan sekiranya berbeza dua jenis barangan daripada komoditi yang tidak tergolong dalam kategori yang sama,
yang boleh mencetuskan riba antara satu sama lain. Barang tak sama tapi tidak serah terima dalam masa yang sama. Dia panggil riba nasiah. Ya? Tak boleh juga. Maka tidak mengapa diharuskan menukar satu dengan dua atau lebih. Ini dari sudut timbangnya tak apa. Beza. Sebab bukan barang yang sama. Tak apa. Dengan syarat secara serah terima dalam masa yang sama. Ya dan biadin ni dia hala, kita hala. Kalau bahasa kita lama dia panggil unjuk berunjuk. Unjuk berunjuk. Unjuk ni hala, dia pun hala barang. Kita boleh. Dan tiada kebaikan padanya jika dilakukan secara nasiah bertangguh. Dia jadi riba nasiah. Tak kira ke dia. Petikan ini meletakkan asas teras, usul dalam sistem keuangan dan sistem muamalah Islam. Khususnya berkaitan pengharaman riba. Khususnya. Tapi hak ni umum. Serta syarat sah pertukaran barangan. Pertukaran bukan beli guna duit. Pertukaran. Kalau beli guna duit ni lain cerita. Kita pergi nak beli beras. Beras harga 100. Allah. Tak tengok contoh 90. Jual kata tak apalah, engkau duk beli sini semua 10 ya bayar mula. Kita kata tulis lah. Tak apa tu. Apa? Sebab kita bukan tukar beras dengan beras. Kita pergi beli guna duit. Baik, yang pertama asas keharusan jual beli dan pengharaman riba. Imam Syafi'i memulakan perbincangan dengan bersandarkan dalil Al-Quran suratul Baqarah ayat 275 wa ahallallahul bai' dan juga suratul Nisa ayat 29 wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil itu. Yang mana asas usul dalam muamalah al-halal. Tu asas dia. Yang mana hukum dia bermula dengan halal. Dan atas dasar kerelaan dia mula situ. Sebab bab makan ni lah. Dia mula dengan halal. Kecuali ada dalil yang kata tak boleh. Tapi kalau ibadat dia bermula dengan haram. Dia start tak boleh. Boleh kalau ada dalil. Lagu tu. Dia tak ada kaedah. Molek apa dia. Lepas tu tidak kaedah tu. Lepas tu dia panggil ke dia Ustaz. Ana pun tak tahu. Walau bagaimanapun kebebasan berkontrak ini diletakkan sempadan oleh sunnah. Sebab kau tengok ayat tadi umum sangat. Jadi dari segi orang panggil kaedah tatbik, proses pelaksanaan diperincikan oleh sunnah Nabi SAW. Terutamanya larangan terhadap unsur riba dan ketidakpastian ini orang. Kalau kita tengok ayat Quran tadi kan, asalkan jual beli boleh belaka. Lepas tu tak boleh makan di antara kamu dengan batil kecuali secara perniagaan yang berasaskan kepada saling reda. Hak ni asas. Jadi nak laksanakan ayat ni mesti tengok sunnah Nabi. Kalau tidak tak boleh. Sebab kita semayalah kalau berdasar pada wa aqimus salah. Aqimus salah, dirikan semaya lagu mana? Tuhan sebutlah beberapa rukun tapi sempurna tak lagu ni berakhir dengan gini mana sebut dalam Quran tak ada sebut berakhir dengan salam tu ada tak ada. Jadi hak tu ada dalam hadis lah. Nabi katakan as-salah tahrimuha bit takbir wa tahliluha bit taslim. Sembahyang tu dia bermula haram dia dengan takbiratul ihram dan bermula halal balik dengan salam. Nabi sebut tu dalam Quran tak sebut gitu. Itu maksud dia. Jadi bab jual beli pun gitulah juga. Nak sempurna amalan tu dia mesti digabungkan Quran dan hadis. Jadi sebab tu Quran dengan hadis ni orang panggil wahyu belaka dua-dua tu. Kaedah pertukaran barang sejenis, riba al-fadli dan riba nasiah. Apabila bertukar barangan yang sama ilah seperti makanan dengan makanan atau emas dengan perak wang, dua syarat wajib dipenuhi. Yang pertama sekali sama timbangan, mislan bimisling, tidak boleh ada lebihan. Contoh sekilo beras ditukar dengan sekilo setengah beras. Tak kira lah gerik berapa pun. Asalkan beras. Sini dia buat gerik A sama gerik A lah. Kita kata tukar wak gerik A sama gerik A. Tak lah. Kalau nak tukar, bakal hak tu gerik A juga cuma jenis beras lain. Gerik A juga. Sama beras dia tak boleh. Asalkan beras. Sebab gandum, berapa jenis gandum? Serah terima serta merta ya dan biadin. Mesti tunai di majlis akad. Tunai itu makna serah barang kedua-dua. Dalam waktu akad majlis. Jika berpisah sebelum barang diserahkan, batallah akad itu. Ini jelas kita bicara sebelum ni. Pertukaran berlainan jenis pula. Jika komoditi yakni barang yang dijadikan pertukaran itu berbentuk berbeza. Contoh bertukar gandum dengan kurma atau emas dengan perak. Dibenarkan berbeza kuantiti. Misalnya sekilo emas dibalas 2 kilo perak atau sebaliknya gandum sekilo, kurma 4 kilo boleh. Tetapi syarat dia mesti yadan biadin. Serah terima dalam akad majlis sebelum berpisah. Itu memang wajib waktu itu. Jika ditangguhkan pembayarannya, jadilah dia riba nasiah. Ia tetap jatuh haram menjadi riba walaupun suka sama suka. Tak boleh. Sebab taradin tadi tu nak ayatnya pilihan saja. Hak kata antaradin, hak tu nak ayatnya pilihan. Setuju, tapi dia terikat dengan hukum lain pula. Itu dia nak ayat itu.
Jadi waktu tu kita bincang dah sebelum ni. Baik, seterusnya. Nas yang ke-67. Imam Syafi'i berkata, dan apa sahaja selain daripada ini, selain daripada hak sebut dalam nas, barangan itu, iaitu daripada perkara yang dimakan oleh haiwan. Ni tak ada sebut dalam nas ni. Selain daripada itu, tapi makanan juga. Dia sebut sini makanan haiwan, bukan makanan kita dah. Dan apa sahaja selain daripada yang disebutkan itu, iaitu daripada perkara yang dimakan oleh haiwan, ternakan, dan tidak dimakan oleh manusia. Seperti mana barang ni ada harga dijual beli ni, seperti al-qaras, daun buah lenyek. Ana pun tak tahulah ni buah lenyek ni, dia dulu ada satu buah yang bila kita lenyek-lenyek itu, kita ambil idea boleh digunakan untuk menyamuk kulit, untuk sirtu, untuk samuk kulit binatang, sejenis buah. Tak kira lah, ni bukan untuk makan, untuk digunakan, ada manfaat ke mana pun. Al-qadbah iaitu makanan haiwan, seperti al-falfa, ni sejenis rumput lah ni, semua jenis rumput lah kan, rumput kering ke, rumput basah ke. An-nawa tu sebenarnya silap pun. An-nawa ni mana biji daripada buah-buahan tu, kejua gitu biji tu. Dan hashishah, rumput biasa lembu makan, dipanggil hashishah, ataupun rumput laut, tak kira lah, ada harga. Serta barangan komoditi al-urud yang tidak dimakan, seperti kertas, pakaian dan selain daripada hak tu. Serta haiwan, maka tidak mengapa, yakni diharuskan berlaku kelebihan pada sebahagian berbanding bahagian yang lain, sama ada dilakukan secara tunai ke tangan maupun secara bertangguh, sama ada tempohnya jauh ataupun dekat. Ini kerana ia termasuk dalam kerangka maksud yang dihalalkan oleh Allah SWT daripada kalangan jual beli. Hak ni tak terikat dengan hukum riba. Hak ni. Dan keluar daripada kerangka maksud yang diharamkan oleh Rasulullah. Hak ni boleh. Hak ni betul-betul antara din ni. Baik, cuba kita tengok. Petikan ini menjelaskan kategori barangan yang tidak tertakluk kepada syarat ketak riba, seperti riba al-fadli atau syarat wajib tunai bagi barangan ribawi tertentu. Berikut adalah huraiannya. Kategori barangan yang dikecualikan daripada terikat dengan riba pertukaran itu, orang panggil fadli dengan nasiah tu. Imam Syafi'i menyenaraikan beberapa jenis harta yang bebas daripada sekatan pertukaran hak ketak, kita bincang sebelum ni. Makanan haiwan ternak seperti rumput, biji buah, an-nawa, dan tumbuhan makanan ternak lain yang bukan makanan asah manusia. Hak ni kita bebas ni. Walaupun nak tukar sama itu pun dia kira bebas. Boleh bertangguh, boleh tak serupa, barang tu boleh sukatan tak serupa, boleh bertangguh. Barangan komoditi al-urud, barangan fizikal selain makanan dan mata wang, seperti pakaian, kertas, kenderaan, perkakas rumah, dan hal ni dia panggil urud. Hal ni boleh juga. Haiwan, biasanya lembu, kambing, unta, hal ni pun boleh. Contohnya kita nak tukar kambing kawan ni gemuk seekor, tapi hak demo tu kita nak 2 ekor, kalau setuju boleh, tak ada masalah. Kenapa ada sini harus perbezaan kuantiti dan bertangguh pun boleh? Apa jadi boleh tu? Dia ayat, apa jadi boleh? Apa sebab dia ni? Tiada isu riba fadli di sini. Barangan ini tidak dikategorikan sebagai item ribawi yang menghendaki kesamaan di segi timbangan, sebab dia bukan makanan manusia. Kalau makanan manusia tu tak boleh. Oleh itu menukar sehelai baju lama dengan 2 helai baju baru walaupun sama baju, menjual 10 kilo makanan haiwan dengan 12 kilo makanan haiwan lain dengan nilai yang berbeza, semua ni boleh berlaku. Keharusan bertangguh, apa boleh tidak serah terima dalam akad majlis dalam masa yang sama tu boleh tu apa? Jual beli barang ini secara hutang atau bayaran tertangguh, sama ada tempoh masa tu dekat ataupun jauh, adalah sah kerana ia tidak terikat dengan syarat wajib tunai sebagaimana jual beli emas, perak atau makanan kut, makanan ruji manusia. Tak apa ni. Ni tak apa. Maknanya ada kemudahan juga. Maknanya bagi dia nya, poin Syafi'i lah, asalkan makanan tu makanan ruji manusia, tak kira hak disebut dalam hadis kata asalkan makanan manusia. Hak ruji tu baru tak boleh. Hak ni bukan makanan manusia, bukan barangan yang melibatkan emas dan perak. Boleh lah. Sandaran hukum ataupun elak boleh tu. Hukum asal bagi semua bentuk jual beli adalah halal, dan atas dasar keumuman ayat Allah menghalalkan jual beli. Larangan riba seperti kelebihan kuantiti atau penangguhan dalam akad majlis hanya terpakai secara khusus pada item-item yang mempunyai ilat yang ditetapkan oleh syarak, seperti perak, emas dan makanan ruji manusia. Makna kalau di mana makanan ruji pisang, kita kata di Afrika, Zimbabwe je ni, kawasan kita kata Afrika lah, kita kata benua besar kot tu. Dia kena ciri pakai hari makan pisang.
Tidaklah cicah haitan. No. Tapi makna kenyang, makanan ruji. Kalau makanan ruji, makna terikat dengan hukum riba. Tak boleh. Hak kita duk bincang sebelum ni, tak boleh. Tapi kalau tempat kita, tak apa. Bagus sebab tidak termasuk dalam qut makanan ruji. Mana nak jual tu tidak terikat dengan kaedah hukum riba tu. Tidak seketat itu. Memandangkan barangan di atas tidak mempunyai sifat tersebut, ia kembali pada hukum asal, iaitu harus. Islam memberikan kelonggaran yang meluas dalam perdagangan barangan am. Am ni mana hak tidak berkait dengan hak riba, tidak item ribawi. Berkenaan dengan pakaian, haiwan dan makanan ternak, bukan makanan ruji manusia. Tapi kalau kita tengok pendapat Imam Syafi'i ni, tapi benda ni khilaf lah dalam mazhab Syafi'i. Dia kata asalkan makanan manusia. Sebab makanan ni dia mengenyai ke mana pun. Kita kata tu, mau makan sikit ke macam banyak tahu. Pizza ke mana pizza? Contoh kan. Dia kata makanan manusia. Tu dia kata tak boleh juga. Ada yang kata begitulah, tapi umumnya ulama kata qut ni bukan semua makanan. Makanan yang mengenyangkan mengikut uruf setempat. Sebab pak kita ni bukan beras saja mengenyangkan. Gapo dia lagi? Okey kenyang makan. Kenyang lah. Kau tu tidak, walaupun tidak nasi pun. Dia tanya, dia kata kita pergi makan dulu bau-bau. Dia kata akad majlis tu duduk dalam majlis lagi. Tapi dalam pekoh Syafi'i ada bincang tu. Ada di bincang tu. Sebab itulah setengah-setengah orang cuma dia bayar dulu. Sebelum ni kan ada bayar sebelum makan dak tu. Tu kira-kira molek benar lah tu. Bayar dulu. Tapi sebenarnya hak tu ulama timur boleh, sebab apa, dalam akad majlis dia kira. Akad majlis dia makan. Sebab dia tak keluar lagi tu. Tapi kalau dia nak klik rumah dia tak boleh lah. Kecuali dia niat utai, tak apa. Sebab utai tu tak apa. Sebab dia bukan melibat tukar barang dengan barang. Tapi masalah nak makan tu, dia kira gini. Makan tu tidak hak kita lagi. Untuk bayar lagi. Ada, saya ada amal gitu. Jak dulu lagi. Dia bayar dulu. Kata apa ikut mu? Anak-anak tengok keadaan. Kalau dia ada tulis itu, maknanya dia sebab gini, bila dia tulis tu maknanya tuan pemilik barang tu dia nak gitu. Dia makan dulu. Maknanya sebab dia masih dalam akad majlis. Akad majlis. Tu tak apalah tu. Tapi bagi anak-anak tengok, dia benar-benar lagu tu bukan melibatkan satu orang panggil perniagaan yang besar. Kalau perniagaan besar tak boleh gitu. Ni muka pada makan dia seorang berapa persen, dia ke benda Islam pun dia ambil kira juga. Sport ni lah kita kata sport jual araya ke asal tak boleh. Tapi sekadar untuk anak beranak kan boleh ingat jual araya. Beli atas pokok. Beli atas pokok anggaran. Tapi kalau macam pizza, KFC, orang dulu. Memang. Dia kena sesat dia tu. Lepas tu kalau kita tanya molek hot tu molek tu jelas tu. Tak timbul syok wasangka tu. Jadi molek gitulah baik ya. Makan tinggal tu. Tu lain cerita. Baik, sekarang ni kita tengok nas yang ke-68. Nanti ringkas saja. Imam Syafi'i berkata daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Nabi SAW membeli seorang hamba dengan dua orang hamba. Lagu mana? Petikan singkat ini memuatkan dalil hadis yang menjadi sandara penting dalam perbincangan fiqh muamalat. Sebab ni urusan jual beli. Sebab hamba ni dianggap sebagai barang. Dianggap barang, boleh dijual beli, boleh diwarisi. Khususnya mengenai keharusan perbezaan kuantiti dalam pertukaran setengah kategori harta. Berikut adalah huraian lanjut. Konteks hadis ni konteks dia pertukaran hamba dengan hamba. Kita seorang hamba pada dia dua orang hamba pada kita. Dalam kisah yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an ini, Rasulullah SAW pernah meluluskan atau melakukan satu transaksi jual beli di antara seorang hamba ditukar dengan dua orang hamba. Nabi sendiri buat. Hamba abdun dari sudut pandangan fiqh Islam dikategorikan sebagai harta atau komoditi fizikal. Salah satu bentuk kategori harta selain makanan ruji dan mata wang. Tapi dia tak termasuk dalam makanan ta'mun dan juga orang panggil logam yang bernilai itu. Emas dan perak. Implikasi hukum dan ilat sebab kenapa boleh tu? Keharusan perbezaan kuantiti boleh. Hadis ini menjadi dalil kukuh bahawa tidak semua benda wajib ditukar secara sama rata. Mithlan bimithlin. Sebagaimana barangan komoditi, pakaian, makanan, haiwan dan haiwan ternakan, hamba juga tidak tergolong dalam kategori item ribawi yang terikat dengan timbangan, sukatan, makanan ruji dan nilai mata. Dia tak terikat dengan hal tu. Hamba tu.
Oleh itu kelebihan pada sebahagiannya berbanding sebahagian lain, seperti seorang hamba ditukar dengan 2 hamba adalah diharuskan. Walaupun perbezaan kuantiti dibenarkan pada kategori harta sebegini, syarat asas muamalat seperti ketiadaan unsur penipuan gharar dan kejelasan akad tetap menjadi teras utama dalam memastikan kesahihan sebuah urus niaga. Maknanya serah terima dalam masa yang sama lah. Kena tengoklah hamba tu lagu mana. Lama hamba ni hak 2 ni walaupun boleh 2 nampak zahirnya untung, tengok hamba ni nyakit jatuh seorang. Kecil manis tahap berat. Lepas tu ni pun jatuh 3 serangkai ada ni. Lepas tu nak buat kerja pun tak boleh. Tuan dia pula jaga dia. Hak tu kena check lah, maknanya kalau bagi lagu ni kena doktor check lah. Tu ke hamba sihat ni. Kena hamba pula penyakit 4 perkara dia. Hak ni 3. 7 2 orang tu hamba 7 penyakit. Ni kalau nak tak serarak kena check lah. Buat tu apa ni? Medical check. Dah. Check tu kesihatan. Mesti. Tapi kalau riwayat Aisyah kata hak malah-malah ni jenis pesi ada masalah kau duduk kapun dengan orang Badui tu jadi rajin. Orang Badui dia timuk. Kalau hamba dia malah. Yang Aisyah pernah ugut ingat cerita tu. Aku gerak nak jual dia ke orang Badui hamba dia. Ada masalah. Duduk sana dia tahulah duduk dengan aku ni aku perang molek. Tiba-tiba buat perangai lagi. Aku gerak nak jual ke orang Badui Aisyah kata kan. Tapi dia kesian. Jual orang Badui ni dia layan hamba ni tidak serupa dengan orang bandar ni. Baik, tak apalah. Seterusnya, nas yang ke-69. Okey, 69 Imam Syafi'i kata tidak mengapa melakukan pinjaman atau tempahan secara salaf, iaitu bayar dulu, barang tak siapa lagi. Bayar dulu. Barang tak siapa lagi. Harga dia panggil order lah, jenis order barang tu. Tapi order ni ada juga tak bayar pun, tapi orang ni bayar dulu. Bayar dia panggil salaf. Pinjam tu makna qard. Mana pinjam apa ni dalam bentuk pinjam, tak apalah. Pada semua jenis haiwan kecuali hamba perempuan al-walaid. Apa dia letak haiwan dengan walaid ni makna hamba perempuan. Dia kira sama-sama barang. Zaman tu. Baik, tak apalah. Cuma kena ingat gini lah, dalam kita duk bincang ni walaupun zahir lafaz nampak sama, tetapi dari segi pelaksanaan tak sama. Pelaksanaan maksud ana ni bukan urusan jual beli, urusan layanan. Walaupun hamba, kita tengok hamba sini nampak seperti barang, tetapi dari segi layanan dia memang ada hukum yang ketat. Cuma urusan jual beli sama, tapi dari segi layanan dia tak boleh. Sehingga Ibnu Umar hamba dia pakai yang serupa dia pakai. Kalau pergi kedai dia kata anak dia, orang tanya dia apa? Buat gini. Dia kata Nabi suruh. Mudah jawab, Nabi suruh gitu. Tetapi dia tetap hamba, aku boleh suruh dia, tak dasar tu. Tapi oleh kerana Nabi suruh aku jaga molek, akhir sekali dia baju serupa dengan dia pakai. Tu Ibnu Umar. Siapa orang kata orang ilik kepala, dia kata Nabi suruh gitu. Baik, tak apalah, kita tengok sini. Sesungguhnya kata Imam Syafi'i, aku memakruhkan salaf terhadap hamba perempuan kerana sesiapa yang membuat tempahan ke atas seorang hamba perempuan, dia berhak. Makruh ni makna sah. Cuma aku tak suka kalau boleh tak sah awak gitu. Dia berhak untuk memulangkan hamba tersebut jika terdapat kecacatan dengan zat yang tersendiri bi'ainihi. Baik, kita pergi lagi. Kalau setakat tu kalau kita nak hormat, maknanya bila kita beli hamba ni, contohnya hamba perempuan, mana masa kita beli, masa kita nak bayar, atau tukar hamba dengan hamba, belilah khususnya maksud dia sini ni. Kita kena tengok barang. Hamba perempuan lah, supaya juga hamba lelaki pun gitu. Takut ada kecacatan lah. Sebab kalau ada depan ni boleh tengok. Misalnya suruh dia nopak ke, ni atau nopak 2 kali nopak tu pun nak mati dah kita tu. Maknanya tak payah kita cek lah tu belah tu. Dan sekiranya seseorang menjual kambing dengan bayaran dinar. Ni bukan akad jual beli ni. Kira beli. Dan jika seseorang menjual kambing dengan bayaran dinar secara bertangguh hingga ke suatu tempoh, beli kambing dengan bayaran dinar secara bertangguh, maknanya kambing ambil duit bayaran tu tak selalu. Hak bertangguhnya bayar dengan menggunakan dinar hingga ke suatu tempoh. Lalu apabila tiba tempoh matang, tempoh hak sepatut kena bayar. Tempoh matang ni tempoh hak sepatut kena bayar. Kambing ambil dah. Dia membayarnya dengan menyerahkan kambing daripada jenis kambingnya sendiri atau daripada jenis kambing yang lain. Maka hukumnya adalah sama, dibenarkan. Bila siapa tu dia nak bayar, tapi syaratnya tu yang asal tu setujulah. Okey, contoh. Lepas ni dia buat contoh. Kita baca sini. Lepas ni dia buat contoh. Dalam huraian tu dia ada buat. Maknanya bila sampai tempoh bayar, dia tak bayar dengan dinar. Dia bayar dengan kambing juga. Tapi kambing tu kambing yang sama. Nilai yang sama.
jenis yang sama, bentuk yang sama. Baik. Boleh Imam Syafi'i kata, boleh. Baik. Namun dia tidak dibenarkan melainkan kambing tersebut halus berada di hadapan mata. Bila dia nak bayar tu, kambing tu kena ada depan tu. Kalau dia nak bayar tu, tak boleh hak tu bertangguh pula. Dan tiada kebaikan. Tak ada kebaikan. La khaira tu sama pun tidak sah. Kena faham lah. Imam Syafi'i ni bila dia kata la khair tu makna tidak sah. Dalam akad salaf, jenis jual bayar bertangguh ni. Salah ni jual, barang ambil, bayar tak lagi bertangguh. Dalam akad salaf, melainkan jika barang yang disalafkan itu merupakan sesuatu yang dijamin tanggung yang madmun serta berada dalam keadaan aman selamat pada zahirnya untuk dikembali ke kelak. Dan sesiapa yang melakukan salaf tempah hutang pada barangan komoditi, hak tadi binatang, dia gini lah, hak tadi dinar, lepas tu bila nak bayar, dia nak bayar kambing. So, yang kedua, jual kambing dengan kambing, lepas tu dia nak bayar kambing, nak bayar kemudian kambing tu. Baik, tak apa, kita tengok selepas ni lah. Dan sesiapa melakukan salaf, ia ini tepah barang, maknanya hutang lah, pada barang komoditi, urut atau apa jual jenis haiwan, maka bila tempoh sampai tempoh kena bayar, penjual memintanya agar membelinya semula daripadanya dengan harga yang sama atau harga yang lebih kurang atau harga yang lebih mahal atau dengan barangan komoditi yang berbeza atau yang setara dengannya, maka dia mempunyai pilihan untuk memberikannya daripada jenis yang bukan disepakati dalam akad salaf asalnya, kerana dia dikira sebagai satu akad juali baharu yang dicetuskan. Kita tengok lepas ni. Maksudnya gini, bila seorang tu beli barang, mana secara hutang lah, bila siapa nak bayar tu, dia nak bayar dengan hak lain suku sakat, hak tidak disebut dalam akad. Kalau nak kira sini, maknanya dia kira hak tu dikira boleh, dikira boleh. Boleh gitu. Masalah sekarang ni, bila siapa nak jual, penjual tadi, penjual tadi dia minta supaya jual ke dia. Lagu mana pula? Lepas ni dalam huraian lepas ni. Pelik sikit nampak waktu tu. Sebab jadi ada akad lain bila nak bayar tu. Baik, kita tengok selepas. Dan sesungguhnya hanya dibenarkan baginya menyerahkan barangan dari jenis yang sama dengan syarat asal atau lebih banyak sebagai bentuk kebaikan, di mana penambah itu dikira sebagai suatu bentuk perbuatan tatawuk sukarela. Tak apalah, kita tengok bawah lebih senang lagi. Dan sekiranya dia memberikannya daripada jenis yang sama tetapi pada kuantiti yang kurang daripada syarat asal tanpa sebarang syarat tambah yang mengikat, maka dia adalah tidak mengapa. Hak ni bak utang ni. Bak utang. Tadi kayak utang lah tu. Bila dia beli barang, tidak bayar lagi, dia jual hutang. Barang ambil dah, tapi bayar kemudian. Tidak panggil hutang tu. Baik, tak apalah, kita tengok sini. Petikan ini membincangkan beberapa hukum. Bukan sah. Petik ke saat ni, kita baca saat ni, N69 itu, sebenarnya dia membincangkan beberapa hukum penting dalam fiqh muamalah. Terutamanya yang berkaitan dengan kontrak salah, iaitu tempoh kredit terdahulu, maknanya butal lah, jual tak bayar selalu, serta penyelesaian hutang menggunakan bentuk barangan atau haiwan. Bila nak bayar tu jadi lagu lain, tak serupa dengan seperti hak akad itu. Lagu mana? Baik, pengecualian hukum salah ke atas hamba perempuan, hak mula-mula tadi, walaid tadi, dia panggil walad lah ni, hamba perempuan maksud. Definisi salaf dalam konteks fiqh klasik, salaf atau jual salam adalah akad di mana pembeli membayar tunai di awal majlis, manakala barang diserah pada masa hadapan mengikut spesifikasi tertentu. Itu salah satu bentuk. Maknanya, kalau kita panggil, kalau kita dalam ni panggil order bayar tapi barang tak sampai lagi. Itu satu bentuk. Dalam konteks fiqh klasik atau jual salam adalah akad di mana pembeli membayar tunai tapi barang diserah tidak diserah selalu. Disuruh akan datang, tetapi spek barang, spesifikasi barang tu dia nyata, speknya gini. Nampak tu? Baik, so sebab pengecualian hamba perempuan, Imam Syafi'i mengecualikan hamba perempuan amah, kerana hamba punya sifat kemanusiaan dan kepribadian fizikal yang unik. Tak boleh nak buat lagu tu, kena segera terima lalu, tak boleh nak tangguh tu. Kalau bayar kena selalu. Jika pembeli menempah hamba melalui sifat spesifikasi, spek dia gini, hambanya gini, beratnya sekian gini, dikhawatiri apabila diserahkan hamba, duit bayar dah, barang dah lagi. Hak tadi kan ada duit bayar lalu, barang tak sampai. Hak ni barang siapa dah, duit tak bayar lagi. Itulah perbincangan sini. Jadi kalau dalam hamba perempuan, Imam Syafi'i kata tak boleh, dia kena serah lalu. Bapa tu, kalau tak serah lalu, dikhawatiri apabila diserahkan hamba tu, pembeli mendapati ada kecacatan fizikal atau peribadi yang memerlukan dia memulakannya semula secara zat, secara keseluruhan.
Sedangkan hamba adalah makhluk bernyawa yang rumit urusan pemulangan dan jaminannya berbanding barang umum yang lain. Dia sebenarnya hak ni bagi anak nak tengok, dia bukan melibatkan perempuan saja. Hamba lelaki pun gitulah juga, sebab tak adil lah. Hamba perempuan pun gitulah juga. Maknanya kalau kita tepuh hamba, bayar tu tak. Takut hamba tu bila siapa, duit bayar dah. Tiba-tiba mari tak kena dengan spek yang kita nak tu. Enggak manusia. Boleh jadi masa dia sebut tu spek tu betul dah, kita tak boleh jadi sakit lepas hari tu. Sebenarnya hak ni kalau kita tengok dalam kitab, binatang hak hidup begitulah juga. Namun tak kena. Baik, maksudnya ke dia. Kalau buat juga, bila barang tu siapa tak kena dengan spek, pembeli berhak untuk membatalkan akad tu. Penjual tak boleh kata apa. Kalau pergi mahkamah pun benar pembeli. Tu dia nak ayatnya di segi fiqh Islam Membayar hutang wang dengan haiwan. Ni bayar hutang pula. Jika seseorang mempunyai hutang berbentuk mata wang dinar yang telah sampai tempoh, lalu pemilik hutang bersetuju mengambil kambing sebagai bayaran penyelesaian hutang tersebut, syarat utama ialah kambing itu mesti ada dah akad majlis. Kawan ni buta contoh 300 ya. Dia kata kawan ni tak ada nak bayar. Kau dia mau ambil kambing kawan wan sebagai tolak hutang. Nampak tu? Tolak hutang. Boleh kata boleh? Boleh. Tapi kambing tu kena ada selalu. Dia nak tengok. Jolok kau kambing harga 300 ni. Ia tidak boleh berlaku secara dain bidain. Hutang dengan hutang. Demo kawan buta dengan demo 500, 300 ikutlah berapa pun. Tapi kau nak bayar kambing, kambing pun tak ada lagi. Oh tak boleh. Tu dia panggil hutang atau hutang pula. Nak bayar hutang pun hutang pula. Sebab ginilah ada satu cerita kisah anak putera juga buat. Siapa neng meregu kita. Kita ala-ala beli kereta dengan dia. Dia kata gini lah, kawan nak beli tidak nak bayar cash tak apa bayar. Deposit pun kawan bayar mula. Dia kata menanti apa menego lah kita. Deposit pun tak bayar lalu pula. Kita nak gorang dengan dia. Dia kata mau jual ke, mau beli ke dia lagi ni. Dia tanya anak, dia kata dah mau jual ke dia. Ada kau dia kata nak deposit kereta nak bayar mula pula. Lepas tu kereta nak habis lalu. Baik akui saja dia tu boleh follow. Ni lah. Dain bidain ni. Butai, lepas tu bayar pun butai pula. Oh bayar tu. Tak boleh bagi tu. Butai. Pokok mana pun dengan dain bidain ni. Butai dengan butai. Tak kira lah dia butai dengan siapa tu. Tak boleh lagu tu. Lepas tu nak sesah bila bagi tu. Buat biasa ni dia beli orang tu, dia beli butai dengan ni, dengan butai dengan ni. Tutup lubang lagi hak tu. Tapi hak tu sebenarnya akad tu tak apa hak tu. Contohnya dia butai kau ni tak boleh bayar, dia nak bayar ni dia gebutai dengan lain. Hak tu boleh. Jadi sesah ni, tapi dia pula jadi butai kau tu tak berkabit dah dengan orang ni. Tu tak ada masalah. Dah hak ni atas angin belaka. Atas angin belaka. Kawan butai dengan demo 500 ni gini lah. Kawan nak tolak kambing kawan dia boleh. Tapi kambing pun duduk orang juga. Tapi dalam jaminan kawan tak boleh. Tak boleh. Sebab dia kena serah terima dalam masa yang sama. Itu maksud dia. Sebab tu dia istilah dainun bidan ni, hutang dibayar dengan hutang pula. Hutang tu maknanya tak lebih pula lah kawan tu tu je. Tu tak boleh. Tak boleh lah tu ni. Tak sah tu ni. Penjualan semula barangan salaf pada pihak asal, bai'ul inah, transaksi selepas matang. Baik, cuba tengok lagu mana konteks ni. Jual semula barang hak dia butai tu kepada tuan dia butai. Apabila kontrak salah yang ditempah barang ataupun haiwan tamat tempoh dan barangan itu perlu diserahkan. Jadi pembeli asal berhak menjualnya semula kepada penjual asal pada harga baru, harga lebih rendah atau ditukar dengan barang yang lain. Lagu mana tu? Ini kerana akad tersebut dianggap sebagai jual beli baharu yang merdeka, bukan lagi terikat dengan akad salaf yang lama. Syaratnya barang ni bukan barang ribawi. Isu penambahan atau pengurangan dia gini dia gini, hak ni apa ni, kita kontrak salah ni kita tempah barang. Maknanya kita beli barang, contoh kita beli kambing lah, kita pergi bayar dulu. Tapi dia berjamin lah kambing tu kena ada. Cumanya kambing tu tak siapa aja, kita pun bayar lalu. Kalau lah ni dia bayar deposit kalau misalnya, tapi bayarlah. Bila siapa barang bayar penuh. Baik. Katakanlah dia bayar penuh. Sini dia maksud bayar penuh. Bila sampai waktu tu jadi dia macam nak jual balik. Nak jual balik kepada kawan ni. Barang tadi kan dia ada sebut dua, ada setengah kita beli tu, mana kita bayar duit, barang tak siapa lagi. Ada setengah tu ambil barang dulu, bayar kemudian. Baik, sekarang ni bila sampai tempoh nak bayar, diserahlah. Pembeli asal, hak dia beli tu, dia nak jual semula barang tu. Maknanya hak ni salaf ni dalam bentuk mana ambil barang dulu, duit dia tak ambil lagi. Tu maksud dia. Sebab apa? Sebab dia ambil barang. Bukan dia bayar dulu. Dia ambil barang dulu. Misalnya dia ambil kambing kau, dia ambil motor kau, okey, kau bayar bulan depan. Boleh sebenarnya segi fiqh. Maknanya jual tu jual hutang lah.
Beli secara hutang. Bila siapa dia nak bayar, kalau jual mula motor tu demo tak jadi. Hak masalah kalau dia nak tolak semula tak jadi tu, atas setuju tu tak apa boleh. Ni dia nak jual semula. Boleh ke tidak? Kita kata jual agak tak jadi, pakai tolak terus. Tak, dia nak jual. Jadi bila kata jual tu boleh jadi harga tinggi sikit ataupun boleh aja boleh atas persetujuan. Dia boleh atas persetujuan. Ni tak boleh persetujuan sepihak. Katakanlah penjual kata demo ambil dah barang kau tapi dah sebulan dia kata nak bayar, tiba-tiba kau tak sih. Kalau tak sih tak boleh, dia tetap kena bayar dalam betul duit. Kau tak sih. Lepas tu dia kata kau tak ada duit. Tu kena bicara lah ke mana. Kena bicara ke mana. Sama ada penjual tu kata dia mau kena jual motor tu, kau nak duit kau semula, kita kata 5,000 tu. Dia kena buat. Sebab apa? Sebab dia hak sani atas Imam Syafi'i sebut ni kalau keredaan kedua pihak baru boleh. Itu maksud dia nya. Isu penambahan atau pengurangan dalam bayaran balik hutang, membayar lebih secara sukarela. Jadi kalau kita nak bayar lebih, kita bincang baru nak bayar lebih pun boleh, asalkan tidak sebut dalam akad. Lepas tu kalau penjual tu kata tak apalah, dia mau bayar kurang lah sikit, kalau nak hadiah demo hak itu tu boleh juga atas dasar sukarela. Hak ni lah maksud dia nya, bayar sukarela. Jika pembayar memberi barang yang lebih banyak atau lebih baik daripada syarat asal tanpa sebarang penjanji awal, itu dikira sebagai tatumuk boleh. Misalnya dia beli kambing, dia pun sembelih lah kambing, tiba sampai nak bayar, dia kata tak ada pitih, kau beli kambing lain mana demo, tengok kambing tu lebih rendah daripada kambing asal. Penjual kata tak sih sebab kambing ni lebih murah, dia kena cari kambing lain. Lepas tu kambing tu tengok harganya lebih tinggi daripada asal. Kalau setuju tak apa. Setuju apa? Sebab apa? Sebab tu asal tak ada ala akad. Begitulah seterusnya berlaku. Kalau kita bincang dah sebelum ni lah. Tapi kukuk mana syarat dia bukan disebut dalam akad. Maknanya kalau pengurangnya berlaku dari sudut pembeli itu khairah. Dari kalau kelebihan itu daripada pembeli itu dikira sebagai tatawuk dia lah, sebagai orang panggil khairat dia juga. Tu gitu. Jadi N70 tu kita akan bincang minggu depan lah, insyaAllah. Ya, boleh. Kita masa beli lembu korban. Macam mana? Kita beli lembu nak korban kan. Dia gini hak ni lah hak dimaksudkan di sini ni. Maknanya hak dia kira tu boleh sebenarnya. Boleh, cuma dalam setengah kitab fiqh dia kena bayar masa dia nak akad tu. Ada juga sebut gitu sebab dia boleh tengok lembu tu. Tak lembu duduk ada siar lagi. Atas jamin jamin dia boleh tu. Jual bertangguh tu. Lepas tu tak tahu bagian mana lembu itu je bagian. Dia gini sebab tu dia ada sebut dalam kitab fiqh tu kalau kih beli lembu itu dia setiap bahagian tu kena ada asal dia nya. Tetapi biasanya orang itu ni dia sudah berlebih kurang dah tu. Dia rela tu. Cumanya kena ingat. Maknanya kalau kata tuan lembu kata amun nak setiap bahagian, kita kena gitu ke dia. Sebab hak dia. Sebab dia kira bukan sekali lembu sebahagian. Ekor pun kena sebahagian, perut pedar pun kena sebahagian, semua kena sebahagian berlaku. Hati kena kerak 7. Habis. Isu dia sekarang nak boleh ke buat gitu? Sebenarnya boleh. Tapi dia jadi tidak pernah sabar otak nak bagi 7. Kaki ada 4 dia kerak lah. Jadi 8, jadi lebih besar, dia lebih kurang. Hak anak ayatnya, oleh kerana nak ayat berhaknya dia, kalau kita nak ambil daging untuk gula dulu, kena rayak. Tak boleh. Kecuali gini. Ni biasa hak anak buat lah. Sebab kita ada segian, misalnya kita tuai lembu, kita ambil sekilo, kita timbang lalu. Sebab kita gula tu kita. Jadi masa nak timbang kita akan kurang dengan jumlah tu. Hak tu tak apa. Tapi biasanya lah hak berlakunya masing-masing kata kita nak minta semua ni dengan tuan gian ni belakang ni kita nak ambil sikit 2 kilo nak gula makan bobok itu juga semua orang bui. Tapi kena rayak. Kalau tak rayak ada hak sungguh. Kena rayak. Lepas tu itu timbul tu boleh ke dia nak bagi daging tu kepada hak orang tukang mengurus tu. Tukang belah ke apa, ulama kata tak boleh tu. Tak boleh. Sebab hak tu kena duit hak lain, kena bayar duit lah sebenarnya. Sebab apa? Kecuali ulama kata kalau sekiranya dipersetujui, rayak dulu. Rayak. Tapi ulama sebab tak sih sebab apa dia gini sebab ulama kata boleh kalau rayak. Misalnya 7 gia tu okey, kita 2 kilo ni kita nak bagi kau tukar 9, setuju ke tidak? Kalau setuju belaka boleh. Tapi setengah ulama dia kata sebenarnya hak tu tak berapa clear lah. Ada yang kata begitu, khilaf lah. Sebab tu kalau tanya nak suruh ngelak daripada khilaf kat, duit lah dia. Dia masjid ni dia 50 ekor sekali kan. Orang ada semakin orang lah.
15 ekor kali dengan 7 kan. Ha. 15 kali 7. Jadi Banyaklah. Ha, banyak. Lepas tu pembahagian tu tak tahu lah Dia gabung semua lembu tu. Gabung-gabung kat tu. Kemudian dia ni masjid ni. Dia gini, asasnya gini. Anak-anak Pahal tu asasnya gini. Kalau sebab tu anak dulu dia ada buah masjid masa di Selangor dulu. Bila ditanya anak kata gini, sebab dia lembu tu bukan itu 25 ekor lembu. Dia ada juga wui kepada anak, dia bagi-bagilah. Tak apalah. Lepas dia tanya lagu mana tak boleh sebab kita rakyat tu. Sebab anda tengok dalam hak dia isytihar tu, maknanya lembu satu ni orang sikit-sikit. Dia kena wui lembu satu tu lah. Lembu satu tu. Tak boleh gabung. Sebab apa dia jadi tak jelas. Sebab apa? Sebab hari sembelih tu duduk tengok lembu tu. Tu hak dia nya. Jadi kalau bagi-bagi satu. Lepas tu hak masjid ni hak mana? Hak tentu ke sebelum tu. Hak masjid mana? Dia tak boleh pakai ambil gitu. Sebab apa? Daging lembu ni tak sama. Dalam pekah ada sebut tu. Lembu ni walaupun lembu belakang apa umur, tapi tak sama hak ni banyak lemak. Hak ni gini, dia tak sama. Pengurus seller ni kat masjid hak mengatur belakang jadi orang Dia, bagi anak lah kalau gitu. Kalau tuan lembu berkata tak apalah, kita kira bermudah-mudah. bukan orang semua. Dah sebab tu anak kata kalau ada orang tak setuju tak boleh. Dia gitu yang mudah. Tak boleh. Sebab tu bagi anak cara nak molek, sebab benda ni siapa timbul dalam akhbar anak pun tahu ni. Orang petikar lah. Tak jelas. Kadang-kadang dia berasa sikit dia boleh. Sebab dia tak tahu. Dia kalau bayar mahal sampai 1,000. Lebih baik kita buat seka ni awak. Sebab kawan kita dia pergi tali tu. Dia pergi tali tu sah. Lembu dia. Aku sembelih dengan niat satu bahagian lembu ni. Dia kocok gitu tali tu dah. Tiba-tiba boleh lembu ni. Tak puas hati. Dia molek gitu. Dia tak timbul pertikaian. Molek gitu. Masjid tu Masjid tu ada kata kamu akan dapat 3 kilo daging, 2 kilo tunai. Setiap kali dia saja. Dan awak tu selalu Tapi tidaklah lembu tu. Jadi semua orang akan dapat 3 kilo daging, 2 kilo tunai. dia asal dia mazhab Syafi'i ni, bila dia gini, sebab tu asal dalam mazhab Syafi'i lembu tu kena ta'yin apa ni dhah tu, penentuan lembu tu sebenarnya dia kena jelas. Sebab tu dulu kita ingat bila kita sembelih, contoh kita wid untuk korban lembu duduk di Palestin, lagu mana ramai orang ketika dia ingat satu ketika. Sebab apa? Sebab tak tahu mana lembu tu. Cuma ni atas rasa percaya. Sebab tu asal mazhab ni tak boleh. Tapi lah ni diperluahkan. Doktor Sedekah kata tak apa tu. Sebab tu dikira sedekah, dia pun tak saya ambil lembu tu, dia niat sedekah. Macam-macam pula ada itu. Tapi kalau mengikut mazhab Syafi'i asalnya, sebab tak nak kata pekah dalam konteks mazhab Syafi'i tu, dia tidak bincang dalam konteks global. Dia bincang dalam konteks watan. Maknanya mukim dia tu. Memang gitu. Nak elak daripada itu. Sebab lembu sana ke timur memang dia jadi isu dulu tu. Anda tengok mufti mana kata tu atas dasar makna persetujuan. Dia ayat awal. Sebab tu kalau hak tak setuju dia kena rayak lah. Tak saya tak saya nak gini. Sebab tu ada setengah masjid kalau hak jenis pesi kata tak saya nak khusus lembu saya pergi tali tu, dia kena wihak tu. Memang ada berlaku. So kata tak apa, hamba mana pun tak apa. Sebab ia tak pun hamba tak saya ambil juga lagi nak sedekah. Tak apa. Tujuan tak saya timbul, tak saya rasa tertipu tu. Apabila timbul dengan tak mati kan, daging comel tak boleh dia boleh kau masjid tu sebenarnya. Sebab itulah kita kena ingat bila kita kata korban ni kena ada makna korban lah. Biarlah ada perasaan korban. Kalau nak boleh tak boleh tak betul korban apa begitu pulaknya dari sudut tu pula kena ambil juga. Sebab tu bagi anak kalau kita nak menjadi penganjur, molek juga kita beri tazkirah gitu. Tazkirah sebab 25 ekor ni. Dia nak sekejap lah. Satu soal biar anak sebut anak tinggal mujur juga tanya. Dia ada satu tempat tu 25 ekor tu dia asyik-asyik dia tembak semua. Lepas tu dia bagi berapa orang. Setengah kata hak ni saya lebih puas hati. Ada juga. Ya tak ya pun tempat yang sama tu kes sembelih sama semua masjid sama orang pun ada berlaku. Nak suruh hadir, semua dia panggil lepa, dia bagi dia tak setepak. Longguk setengah ni, bahagi hati saja. Muka 25 ekor lembu. Lepas tu dia timbang berapa? Masa dia kerak tu dia mengambil kira timbangan tu. Kalau kata contoh pada 15 kali, kita kata kali 10 gitu, 7 kita kata 7 dak berapa orang. Dia akan bagi satu. Selepas dia selesai bagi tu, dia minta.
Dia minta, ni bagus masjid ni. Okey, sekarang ni masjid ada nak pergi pada miskin. Mana-mana hak melembu masjid tu tak terima masalah lah. Lembu orang lain siapa dia nak derma sebab kita ada nak buat freezer besar, kita nak bagi sekilo sebulan, ada masjid buat gitu. Ada setengah-setengah tu tak saya ambil langsung, dia pergi ke masjid untuk masjid urus. Ada juga. Tapi jelas dia tahu dah milik selonggok macam ni. Bagus tu. Terang. Tak timbul dah lembu tu lemak taruh mana lagi tak timbul. Kalau hak tu sakut bel lagu tu. Kalau kita dengan perhati masjid tu jelas tak jelas. Jelas tak jelas. Ana suka tadi. Sebab masjid tu dia buat freezer besar. Dia kata dia nak uji dalam sebulan sekilo pada orang miskin asnah lah. Jadi setengah orang tua tak apalah hamba nak ambil sikit lah hamba. Lepas tu pergi ke masjid lah aku. Jelas.